Cantik Mana dia dah masak. Tips cara goreng ikan. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ni saya nak berbagi tips. Ni cara goreng ikan. Kita goreng ikan ni 10 ekor sekali, tapi dia tetap cantik, tak melekat. Okey, tengok sini. Ikan ni ada 10 ekor. First, tengok sini. Kita kelar dulu ikan ni. Sebab apa kita goreng banyak macam ni? Dekat kedai kita ni memang ikan memang banyak tau. Satu hari 100 ekor, 150 ekor, tak tentulah. Tapi bajet memang 100 ekor sehari lah. Okey. Kita kelar dulu, kita bagi habis kelar dulu, kelar dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor. Telur sebiji. Telur tu tak kisah telur apa-apa, jadi telur ayam, tepung jagung. Tujuannya untuk apa mesti ada yang bertanya nanti, mesti ada yang komen. Ini tepung ni sebenarnya untuk membagi dia garing, bagi garing, kemudian bagi jangan dia lekat. Sebab okey, tengok sini. Macam ni bentuk dia setelah kita gaul dengan tepung jagung, dengan telur semua, kita dah gaul dekat kuali. Okey, tengok sini. Kuali kita. Kuali kita dah panaskan, minyak dah panaskan. Pakai ini minyak kita, minyak baru tau. Sebab kita dah panaskan, dia akan jadi macam ni. Kita goreng, kita kena buat macam ni tau. Satu sekor. Kemudian kepala sini. Lagi sini. Ni. Okey, kita tunggu dia lebih kurang dalam 5 minit macam tu, tak lama, tak perlu lama lah. Okey, lagi satu tip dia. Api kena besar. Jangan api slow sebab goreng ikan ni banyak tau. Jadi api kena sentiasa besar, jangan kecil. Kalau kecil, okey, ikan kita pun dah masak guys. Tengok kejadian dia. Korang tengok ni, kita pusing kan, ringan je. Mana dia dah masak. 10 ekor okey, sekarang kita angkat. Nampak tu, cantik bentuk kejadian dia. Kan kita nak hidang di sana. Sekarang kita angkat. Dekat. Okey. Okey guys. Inilah ikan kita. Tips cara goreng ikan. Banyak, tak melekat, cantik. Memang lawa guys. Okey. Korang tengok mentau Sama cuba. Jangan lupa follow. Semoga membantu dan bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.